Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini, kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini, kita cerita berita dari Harian Express. Menteri terkejut, hak 40% Sabah ditangguh lagi. Persoalannya mudah tetapi sangat besar implikasinya. Adakah benar seorang menteri yang bertanggungjawab menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak boleh terkejut dengan tindakan kerajaan sendiri? Mengapa keputusan mahkamah mengenai hak 40% hasil Sabah masih cuba ditangguhkan? Dan yang paling penting, sampai bila rakyat Sabah perlu menunggu hak yang sudah termaktub dalam perlembagaan? Isu ini kembali panas selepas pendedahan bahawa Kerajaan Persekutuan telah memohon kepada mahkamah untuk menangguhkan pelaksanaan keputusan Mahkamah Tinggi berkaitan tuntutan 40% hasil Sabah. Keputusan mahkamah sebelum ini memihak kepada Sabah Law Society yang membawa kes ini bagi memastikan hak Sabah di bawah Perlembagaan Persekutuan dilaksanakan. Tetapi yang mencetuskan kontroversi ialah kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud. Beliau dilaporkan terkejut dengan tindakan Kerajaan Persekutuan memohon penangguhan tersebut. Kenyataan itu segera menimbulkan reaksi politik. Ahli Dewan Undangan Negeri Likas, Tam Yun Fook, mempersoalkan bagaimana seorang menteri yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal Sabah boleh tidak dimaklumkan mengenai langkah undang-undang sebesar itu. Menurut beliau, jika benar Mustafa tidak tahu, maka ia menimbulkan persoalan lebih besar tentang kedudukan dan peranan beliau dalam kerajaan. Ini bukan isu kecil, ini isu hak negeri, ini isu perlembagaan, ini isu yang telah berlarutan lebih 50 tahun. Tam berkata, keputusan sepenting itu tidak sepatutnya dibuat tanpa pengetahuan menteri yang menjaga kepentingan Sabah. Jika benar beliau tidak dimaklumkan, maka ia memberi gambaran bahawa suara Sabah dalam kerajaan pusat mungkin tidak sekuat yang diharapkan. Kenyataan itu turut mendapat reaksi daripada Presiden Parti Solidariti Tanah Airko, Datuk Seri Dari Jeffrey Kitingan. Jeffrey berkata, alasan terkejut itu sukar diterima. Menurut beliau, seorang menteri yang bertanggungjawab menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak sepatutnya menjadi orang pertama yang mengetahui sebarang langkah undang-undang yang melibatkan hak perlembagaan negeri. Jika beliau tidak tahu, itu menunjukkan masalah penyelarasan dalam kerajaan. Jika beliau tahu tetapi tidak bertindak, itu pula persoalan yang lebih serius. Jeffrey juga menegaskan bahawa keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada Sabah Law Society merupakan keputusan bersejarah. Ia mengesahkan bahawa Sabah mempunyai hak perlembagaan terhadap 40% hasil bersih yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan daripada negeri itu. Ini bukan tuntutan politik, ini bukan tuntutan baharu. Ini adalah hak yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan sejak pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Tetapi realitinya, pelaksanaan hak ini telah berlarutan selama puluhan tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Setiap kali isu ini timbul, rakyat Sabah mendengar perkara yang sama, rundingan teknikal, jawatan kuasa khas, kajian formula, perbincangan lanjut. Dan sekarang, selepas mahkamah membuat keputusan, muncul pula permohonan untuk menangguhkan pelaksanaan keputusan tersebut. Di sinilah muncul persoalan besar yang sedang bermain dalam fikiran ramai rakyat Sabah. Jika Kerajaan Persekutuan benar-benar menghormati keputusan mahkamah dan hak Sabah, mengapa perlu menangguhkan pelaksanaan keputusan itu? Adakah ini sekadar langkah prosedur undang-undang? Atau sebenarnya satu cara untuk melengahkan pelaksanaan? Jeffrey Kitingan menyatakan bahawa rakyat Sabah sudah terlalu lama menunggu. Beliau berkata, rakyat Sabah sudah letih dengan penubuhan jawatan kuasa demi jawatan kuasa, perbincangan teknikal yang tidak berkesudahan dan kelewatan birokrasi yang berpanjangan.
Hak 40% ini bukan isu baharu. Ia telah menjadi perdebatan sejak tahun 1970-an. Ia telah dibincangkan dalam pelbagai rundingan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Ia telah menjadi salah satu isu utama dalam perbincangan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963. Tetapi sehingga hari ini, jumlah sebenar yang sepatutnya diterima Sabah masih belum dimuktamadkan secara jelas. Dan setiap kali isu ini dibangkitkan, sentimen rakyat Sabah menjadi semakin kuat kerana bagi ramai rakyat Sabah, isu ini bukan sekadar soal wang, ia soal keadilan, ia soal penghormatan terhadap perjanjian asal pembentukan Malaysia, ia soal maruah negeri. Di tengah-tengah kontroversi ini, satu persoalan politik yang sangat menarik juga muncul. Apakah sebenarnya pendirian kerajaan persekutuan? Sebelum ini, kerajaan menyatakan bahawa mereka menghormati hak Sabah terhadap 40% hasil tersebut dan tidak akan merayu keputusan mahkamah. Namun, dalam masa yang sama, kerajaan memohon penangguhan pelaksanaan keputusan itu. Bagi sesetengah pihak, ini kelihatan bercanggah. Di satu pihak menyatakan sokongan, di pihak lain memohon penangguhan. Inilah yang menimbulkan persepsi bahawa proses ini mungkin masih akan mengambil masa yang panjang. Dan seperti yang kita tahu, dalam politik, persepsi kadangkala lebih kuat daripada realiti. Sekarang kita masuk kepada persoalan yang lebih besar. Jika keputusan mahkamah akhirnya dilaksanakan sepenuhnya, apakah kesannya kepada Sabah? Pakar ekonomi pernah menganggarkan bahawa jumlah 40% hasil ini boleh mencecah berbilion ringgit setiap tahun. Ini berpotensi mengubah lanskap keuangan negeri. Ia boleh meningkatkan kemampuan Sabah membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan dan pembangunan luar bandar. Ia juga boleh mengurangkan kebergantungan Sabah terhadap peruntukan dari kerajaan persekutuan. Tetapi pada masa yang sama, ia juga membawa implikasi besar kepada struktur keuangan persekutuan. Kerana jika Sabah menerima jumlah besar berdasarkan formula tersebut, maka ia akan memberi kesan kepada pengagihan hasil nasional. Inilah sebabnya isu ini sangat kompleks. Ia bukan sekadar isu undang-undang, ia juga isu fiskal, ia juga isu politik dan ia juga isu hubungan antara negeri dan persekutuan. Namun di sebalik semua perdebatan ini, satu perkara yang jelas, sentimen rakyat Sabah terhadap hak 40% ini semakin kuat dari tahun ke tahun. Isu ini bukan lagi sekadar topik akademik atau perbincangan dalam dewan. Ia sudah menjadi isu identiti politik Sabah. Dan setiap kali ada perkembangan baru, rakyat Sabah akan memerhati dengan sangat teliti. Sama ada kerajaan benar-benar serius menyelesaikan isu ini atau sekadar melanjutkan proses perbincangan. Sekarang persoalannya, kita kembalikan kepada anda semua yang sedang mendengar. Adakah kenyataan terkejut seorang menteri boleh diterima dalam isu sebesar ini? Adakah penangguhan pelaksanaan keputusan mahkamah ini satu langkah teknikal yang biasa dalam proses undang-undang? Atau adakah ini tanda bahawa isu 40% Sabah masih jauh daripada penyelesaian sebenar? Dan jika benar hak ini akhirnya dilaksanakan sepenuhnya, adakah ia mampu mengubah masa depan ekonomi Sabah? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Kita mahu dengar pandangan rakyat, pandangan yang berfakta, pandangan yang matang dan pandangan yang benar-benar mahu melihat masa depan Sabah lebih baik. Kerana dalam demokrasi, suara rakyat bukan sekadar didengar, ia juga membentuk arah masa depan negara. Itu dia ulasan dari Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.